La Luna, filem tempatan yang mengundang banyak kontroversi, tapi aku bagi 4.5 bintang daripada 5 bintang sebab cerita dia best, idea dia pun baik. Korang boleh tonton filem La Luna ni dekat Netflix. Mengisahkan pasal Hani datang ke kampung Beras Basah, kampung yang dikatakan macam kuat agama. Ketua kampung dia pun strict, tak suka perubahan dan dalam masa yang sama alim. So masalah dia dekat sini, bila si Hani ni datang ke kampung Beras Basah, dia buka satu bisnes, dia buka kedai jual pakaian dalam wanita. So kita akan nampak Hani ni dapat tentangan lepas dia buka bisnes dia itulah. Tadi aku bagi rating yang tinggi, aku kata filem La Luna ni best, tapi ada je yang aku kurang pasal filem La Luna ni. First kali, part yang masuk bilik, lepas tu ada gegar-gegar, bagi aku itu too much. Cukuplah part yang masuk bilik, keluar bilik, orang dah boleh faham, tak payah gegar-gegar. And then ada penggunaan nama Tuhan dekat dengan majalah yang korang tengok sendiri nanti korang nampak lah. And then ada juga part yang macam apa, dia orang pisahkan lelaki dengan perempuan punya tempat duduk dekat stesen bas. Bagi aku itu bukan satu isu, itu satu idea yang baik untuk nak dilunaskan. Ya, dilunaskan. Yelah, untuk dibuat lah. Tapi benda tu ada limit lah. Yang halal, anak beranak, suami isteri, tak apalah kalau duduk sekali. Ataupun buat je macam stesen train. Asingkan je kalau perlu asing. Tapi banyak benda yang aku suka pasal filem La Luna ni. Aku suka dia expose pasal realiti penunggang agama. Aku suka dia expose pasal realiti yang kalau orang nak solve sesuatu, kadang-kadang matlamat tak menghalalkan cara. Aku suka filem La Luna ni ada selit pasal keganasan dan juga kebahagiaan dalam rumah tangga. Aku suka juga dia try bagi tahu dekat luar sana yang untuk kaum wanita, anda tak keseorangan, ada safe place untuk kaum wanita kat luar sana. And then diorang tunjuk juga kadang-kadang pakaian tu tak menggambarkan baik buruk seseorang. Itu daripada segi isi. Daripada segi production quality, aku no complain. Bagi aku semuanya nice. Filem La Luna ni untuk yang berumur 16 tahun dan ke atas. Pada aku, kalau orang matang, dia akan nampak message sebenar dalam filem La Luna ni. Yes, tak perfect. Ada je yang bagus, ada je yang tak bagus. Tapi kita sebagai manusia yang berakal, kita dah tengok filem La Luna ni, kita buang yang keruh, ambil yang jernih.